Pergilah manapun, lawan dengan siapa pun, saya tak akan berundur lagi. Saya harap isu dengan isu Pulau Pinang ni dikata saya cabar perlembagaan. Saya bukan cabar perlembagaan. Mula-mula saya cakap, dia kata awak pergi mahkamah. Mula-mula dulu. Oi, apa bising-bising, cakap apa? Cakap banyak apa? Pergi mahkamah. Sekarang saya maklumkan dalam ucapan saya, proses untuk bawa ke mahkamah. Dia pun marah juga. Saya kata, hampa ni mau apa? Kalau bahasa Kedah panggil hampa lapak apa? Bahasa Kedah. Tapi dalam bahasa surat, apa yang sebenarnya kamu mau? Saya apa pun saya mau. Kalau bab tu. Pergilah manapun, lawan dengan siapa pun, saya tak akan berundur lagi. Saya adalah anak cucu kepada pejuang negeri ini. Saya yakin pada satu ketika kerajaan kepimpinan kita lemah, diserang, dicengkam, dilanyak, oleh kuasa-kuasa besar, di hati kecil dia, walaupun dia sedang bernaung, berlindung dalam satu kapal kecil di Sungai Merbuk, berlindung di situ, tapi masih memegang kuasa pemerintahan negeri ini. Tak lepas juga, pegang kuat. Tapi di hati kecil dia tentulah mengharapkan pada satu hari nanti anak cucu aku akan bangkit untuk tuntut kembali apa yang telah aku hilang. Dan kamilah anak cucu itu. Kami tidak gentar, kami tidak takut. Perjuangan ini akan diteruskan sampai kebenaran muncul, sama ada kami menang atau kami mati. Tu sampai teratur kalau bak tu. Dia jangan duk gempak saya. Dia nak usik pi apa. Cabar gubernur lah, cabar pelbagai apa pun saya mau. Kalau bak apa yang telah kita hilang, kita nak dapat balik.